Selepas dia tak suka tidur dan kita tak ada masa untuk bersiap, tak adalah. Kita just enjoy the moment. Sebab bila masa Nela, kita rasa macam lama je dia dah besar. Ini lama ni sebab mungkin masa tu kita bila anak pertama kan, kita pun tak kerja kat awak. Macam tapi tak kerja dulu. Kita main dengan dia. Rasa lama. Bila nombor 2 kita dah separuh-separuh dah bekerja sikit. Sekarang memang dah bekerja. Rasa macam kejap tengok kenapa dia dah besar? Kejap tengok kenapa dia dah lagi macam. So baju dah tak muat. Sekejap dia boleh ke belakang. So saya rasa we just appreciate the moment and kalau dapat spend time lebih lama bila tak bekerja, kita tak nak keluar. Kita memang duduk kat rumah and main dengan dia orang. Betul tak? Kalau tak ada Nabil, saya tak boleh. Saya tak pernah bawa anak-anak keluar kalau tak ada Nabil. Saya tak percaya diri saya boleh. Dan saya sebenarnya lagi-lagi newborn lah. To be honest, memang bukan saya yang jaga. Mostly memang Nabil yang jaga. Tugas saya bila baby kecil hanya menyusukan sahaja. Saya bangun, menyusukan. Selainnya saya tidur, Nabil yang selesaikan. Tukar diaper kalau dia yang masuk. Kalau itu semua benda dia buat, tukar baju dan sebagainya. Kalau nak tidur balik, baru bagi saya. Dan baru saya tidur. Dia sebenarnya bukan perjanjian. Tapi saya rasa saya sangat bertuah. Mempunyai suami yang sangat memahami dan dia rasa itu satu tanggungjawab dia untuk menjaga dan juga nak bagi saya cukup rehat. Sebab bila bangun pagi dia perlu pergi bekerja dan saya pula kita tengoklah kalau ada event dan sebagainya kita akan take turns. Jadi bila siang tu saya akan tengok most of the time saya akan tengok the kids lah. So bila malam memang dia yang sebab dia macam enjoy. Kadang-kadang dia ngantuk. Saya tahu dia ngantuk. Saya macam awak perlu saya tolong tak? Boleh lah. Saya tolong tak? Macam tu kan dia kata it's okay. Dia tidur tapi dia tahu dia ngantuk. Tapi dia macam tengok muka anak dia cakap pula. Dia cakap lagi lambat dia tidur. Nanti saya kata sayang dia janganlah cakap dengan baby tu. Nanti dia tak nak tidur. Dia kata tak apalah. So dia memang tengah enjoy the moment sebenarnya daripada Nela lagi sampai sekarang. So for me, it doesn't matter mak atau ayah yang jaga anak. You guys kira macam the best. Bila korang dapat bahagi juga terasa macam bukan satu pihak je yang bertanggungjawab untuk jaga anak tu. But most of parents dahulu mak je yang tahu semua benda. Mak je yang menjaga anak. Mak je yang duduk rumah yang kena jaga anak dan sebagainya. Tapi zaman sekarang kita perasan kita ramai orang luar sana dan juga kawan-kawan kita suami dia orang lagi power jaga anak. Betul. Kawan-kawan kita jenis yang anak nak pergi tandas, suami dia tak apa. Suami dia pergi. Kita mak-mak lepak. Kita rasa bangga mempunyai suami yang membantu. Tapi zaman sekarang lah. Saya fikir